Pada 26 Oktober 2025, Malaysia telah menandatangani satu perjanjian perdagangan RT 2025 yang mencetuskan satu debat besar di seluruh negara. Di sebalik beratus-ratus muka surat teks undang-undang, ada satu klausa, cuma satu ayat yang menimbulkan persoalan besar tentang kedaulatan negara kita. Jom kita siasat. So, persoalan utamanya sekarang, adakah kita keseorangan dalam hal ni? Di antara semua rakan dagang Amerika Syarikat di seluruh dunia, adakah hanya Malaysia yang setuju dengan syarat macam ni? Itulah yang kita nak cari jawapannya hari ini. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu konteksnya. Perjanjian ART 2025 ni bukan muncul macam tu je. Ia sebenarnya adalah tindak balas Malaysia terhadap tarif tinggi yang dikenakan oleh Amerika Syarikat pada April 2025 yang memang teruk menjejaskan ekspor kita. Jadi, perjanjian ni pada mulanya dilihat sebagai satu jalan penyelesaian. Dan macam yang kita boleh agak, perjanjian ni terus memecah belahkan pendapat. Satu pihak risau yang Malaysia ni akan jadi macam pak turut je, ikut apa saja dasar luar AS dan akhirnya hilang status berkecuali kita yang dah lama kita pegang. Tapi di pihak kerajaan pula, mereka beri jaminan. Jangan risau, apa-apa tindakan pun masih tertakluk pada undang-undang negara kita dan kita boleh tolak kalau ia tak selari dengan kepentingan nasional. Semua perdebatan dan kebimbangan ni, puncanya satu je. Apa yang sebenarnya tertulis dalam teks perjanjian tu sendiri, kan? Untuk faham situasi sebenar, kita tak boleh dengar cakap-cakap orang je. Kita kena tengok bukti utama, ayat demi ayat. Jadi, jom kita bedah siasat klausa yang paling kontroversi ni. Jadi, apa benda sebenarnya klausa 5.1 ni? Senang cerita macam ni, ia satu peraturan yang kata kalau Amerika Syarikat kenakan sekatan ekonomi pada mana-mana negara lain, Malaysia pun wajib buat benda yang sama. Inilah dia punca segala kontroversi. Cuba kita tengok teks rasmi dia. Perkataan yang paling penting kat sini ialah hendaklah. Ini bukan cadangan tau, bunyinya macam satu arahan. Ayat ni secara jelas mengikat tindakan ekonomi dan keselamatan Malaysia terus kepada Amerika Syarikat. Tapi, bukan itu saja. Ada lagi. Klausa 5.3 pula bagi kuasa pada AS untuk tamatkan terus perjanjian ni. Kalau Malaysia, contohnya, tanda tangan perjanjian perdagangan lain yang Washington rasa menjejaskan kepentingan AS. Ini seolah-olah macam bagi kuasa veto kepada mereka ke atas dasar perdagangan kita. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian paling penting dalam siasatan kita ni. Persoalannya, klausa yang sangat ketat macam ni, adakah ia sesuatu yang normal dalam perjanjian perdagangan antarabangsa? Untuk tahu jawapannya, kita kena buat perbandingan. Kita kena tengok perjanjian-perjanjian perdagangan AS dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Okey, cuba kita tengok corak dalam jadual ni. Singapura, Australia, Korea Selatan, sampailah ke sekutu paling rapat AS macam Israel. Jawapannya konsisten je untuk semua. Tidak, tiada klausa macam ni. Tapi bila sampai giliran Malaysia, jawapannya ya. Ini bukti pertama yang sangat-sangat jelas. Jom kita bandingkan terus dengan jiran terdekat kita, Singapura. Perjanjian mereka dengan AS. Mereka bebas nak berunding dan buat perjanjian baru dengan sesiapa saja. Kita pula wajib runding dengan AS dulu dan kena ikut sekatan mereka. Kebebasan rundingan macam Singapura tu standard biasa. Kewajipan yang kita kena ikut ni pengecualian. Nampak tak beza langit dengan bumi tu? Jadi, lepas kita dah teliti satu persatu perjanjian, kita dah bandingkan Malaysia dengan negara-negara lain, siasatan kita ni membawa kepada satu kesimpulan yang terus terang agak sukar untuk disangkal. Jawapannya, ya. Berdasarkan semua bukti perjanjian yang ada, nampaknya Malaysia memang satu-satunya negara di dunia yang terikat dengan klausa perdagangan sebegini rupa dalam perjanjiannya dengan Amerika Syarikat. Kita bersendirian dalam hal ni. Jadi, apa sebenarnya yang buatkan klausa kita ni lain daripada yang lain? Pertama, kita kena runding dengan AS sebelum boleh buat perjanjian baru. Kedua, kita wajib ikut sekatan AS. Untuk negara lain, klausa rundingan mereka hanyalah untuk selesaikan masalah yang dah ada, bukan untuk minta izin. Dan yang paling ketara, sekutu rapat AS macam Israel dan Korea Selatan pun tak ada klausa macam ni. Okey, kita dah tahu yang kita ni unik. Itu satu hal. Tapi, memahami apa maknanya untuk negara, itu hal lain. Jadi sekarang, kita akan beralih daripada persoalan apa kepada jadi apa. Apakah kesan sebenar klausa unik ni dan apa yang Malaysia boleh buat lepas ni?
Kalau kita cakap pasal risiko, ia bukan sikit. Analisis daripada sumber yang kita kaji menunjukkan ada 4 kategori utama yang terancam. Ia menjejaskan kebebasan kita untuk bergerak dalam ekonomi global, ia menyentuh kedaulatan negara, ia boleh datangkan tindak balas geopolitik dan ia mewujudkan ketidakpastian dari segi undang-undang. Macam mana risiko ni boleh jadi nyata? Contohnya, dari segi ekonomi, kebebasan kita nak sertai blok dagangan baru macam BRICS mungkin tersekat. Dari segi kedaulatan, status berkecuali kita dalam ASEAN boleh dipersoalkan. Geopolitik, kita berisiko terperangkap dalam pertembungan kuasa besar antara AS dan China. Dan mungkin yang paling membimbangkan dari segi undang-undang, perjanjian ini boleh dibatalkan secara unilateral oleh mana-mana Presiden AS pada bila-bila masa. Bayangkan ketidakstabilan yang boleh berlaku. Habis tu, apa yang kita boleh buat? Sumber ini ada cadangkan strategi 3 serampang. Pertama, apabila tiba tempoh kajian semula perjanjian, kita mesti tuntut rundingan semula klausa ni. Kedua, kita kena perkukuh balik pendirian berkecuali kita, terutamanya dengan menguatkan hubungan dalam ASEAN. Dan ketiga, yang sangat penting, pastikan setiap keputusan yang dibuat bawah klausa 5.1 ni dipantau dan dibahaskan secara telus di Parlimen. Petikan ini merumuskan segalanya dengan begitu baik. Isu yang Malaysia hadapi ni bukan sekadar isu dalaman. Ia adalah satu presiden baharu, satu contoh yang belum pernah terjadi sebelum ni dalam arena perdagangan global. Satu dunia sedang memerhatikan macam mana kita menguruskan situasi yang unik ni. Jadi, setelah kita tahu tentang keunikan dan risiko-risiko yang ada, persoalan yang tinggal untuk kita semua fikirkan ialah bagaimanakah Malaysia akan mengemudi keseimbangan kuasa yang rumit ini. Jawapan kepada soalan ini bukan sahaja akan menentukan hala tuju ekonomi kita, tetapi juga kedaulatan negara untuk generasi yang akan datang.